Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas bin Hil. Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Hasan Al-Attas merupakan pendiri Majlis Zikir Asma'ul Husna di daerah Bendungan Hilir, Jakarta. Majlisnya rutin dilaksanakan setiap tanggal 25 setiap bulan. Habib Ahmad dilahirkan di Ambon 16 Disember 1916. Beliau dididik langsung oleh ayahandanya, iaitu Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas, yang merupakan ulama besar dan wali kutub dari Hadramaut, Yaman. Di usia remaja beliau sudah menghafal Al-Quran dan beberapa kitab yang dianjurkan oleh datuknya, iaitu Al-Kutubul Anfas, Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Sahibul Ratibul Al-Attas. Antaranya kitab Matan Zubat karya Ibn Ruslan dan kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Ghazali, dan banyak lagi kitab-kitab klasik. Di usia 16 tahun, beliau sudah menuntut ilmu ke Surabaya dengan beberapa habaib dan masyayikh. Dengan ilmu yang telah dibekalkan, Habib Ahmad berdakwah ke Jepun selama 5 tahun, menjadi imam dan membuka pusat percetakan Al-Quran di Masjid Kobe. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Rahsia-rahsianya Allah dan cahaya-cahayanya, cahaya-cahaya amal ibadah yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dapat merasakan jasa beliau amat besar. Di Jepun, beliau telah mengislamkan lebih 1,500 orang Jepun. Selepas itu, beliau melanjutkan perjalanan dakwahnya ke Hong Kong selama 2 tahun dan ke tanah besar China sekitar 2 ataupun 3 tahun. Lanjutnya, Habib Ahmad bermusafir ke Singapura.
Di sana beliau berkahwin dengan seorang wanita berketurunan As-Saggaf dan dikurniakan seorang anak yang bernama almarhum Habib Musa Kazim bin Ahmad Al-Attas. Selepas 6 tahun di Singapura, beliau dipanggil pulang oleh ayahandanya, iaitu Habib Abdullah bin Hasan Al-Attas, untuk membantu dakwah bapanya di Jakarta, Bogor dan Sukabumi.